Tolak tebuk atap, Akmal beri amaran kembalikan kuasa kepada rakyat. Menurut laporan Sinar Harian, krisis politik di Negeri Sembilan terus hangat apabila Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Akmal Saleh tampil dengan pendirian tegas. Beliau menolak sebarang usaha menubuhkan kerajaan melalui kaedah tebuk atap dan menegaskan bahawa mandat rakyat mesti dihormati. Akmal berkata prinsip ini bukan perkara baru, malah pernah dipertahankan ketika krisis politik di Perlis sebelum ini, yang menyaksikan tindakan beberapa adun mencetuskan kemarahan penyokong. Namun kali ini, beliau mendakwa menerima kecaman hanya kerana kekal dengan pendirian yang sama. Menurutnya lagi, UMNO memang boleh menarik sokongan daripada kerajaan, tetapi bukan untuk membentuk kerajaan baharu secara pintu belakang atau kerana mengejar jawatan. Sebaliknya, jika kerajaan tumbang, jalan yang betul adalah melalui pilihan raya, supaya rakyat sendiri menentukan hala tuju negeri. Dalam masa sama, Akmal melihat sokongan daripada ADUN, Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional sebagai satu perkembangan positif ke arah penyatuan. Tetapi beliau mengingatkan, kerjasama itu perlu diterjemahkan melalui pilihan raya, bukan melalui tebuk atap. Akmal turut membezakan antara pemimpin berprinsip dan golongan pentaksub dengan menegaskan bahawa rakyat perlukan pemimpin yang berpegang kepada prinsip, bukan yang hanya mengikut kepentingan. Persoalannya sekarang, adakah krisis ini akan berakhir di meja rundingan atau rakyat akhirnya akan dipanggil semula ke peti undi? Komen pendapat anda sekarang.